Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel King Game. Assalamualaikum. Sekali kita akan main game Stumble Guide korang. So korang ingat tak ada satu video Stumble Guide tu King dah cakap King akan buat Stumble Guide sampai King dah besar, sampai King besar lah macam Roblox lah. So korang ini game kedua King akan main Stumble Guide korang. So korang King nak bagi tahu satu benda. Main Stumble Guide ni adalah original punya. Kalau video sebelum ni kita main Stumble Guide tu kan, okay, actually kita baru tahu kan, kita main Stumble Guide tu kan cuma penipuan punya, demo punya, bukan real punya. Ni real punya PC punya korang. Okay, tak apa masalah ni, jom kita masuk game tersebut. Okay, connected, finding room. Sekarang kita tekan tadi sungai. Sekarang kita dah 16.24. Maksudnya mungkin dah 24.24 lah kot. Ini lah semua level-level dekat dalam sebuah. Okay, ice height korang. Oh, power Oh, tengok game punya ping lah. Ping rendah tu maksudnya dia main okey lah tu ha. Ya Allah. Macam tu baru King Gaming World lah. Ya Allah. Sabar, tunggu. Sekarang. Mangkap. Ini sekarang ni betul-betul kena marah ni ha. Allah. Okay, sekarang jom. Macam tu baru gaming world korang. King qualify korang. Mantap. Baru ke tu baru King Gaming World lah. Korang King dulu masa King main yang demo punya tu kan, King lag. Itu betul-betul kalau korang tengok betul-betul lag gila tau. Tapi sekarang kalau korang tengok King punya tak lag sebab King punya ping dan above all 20 ping. So okay, internet connection is good lah. Okay korang, yes, sudah remaining korang. Mantap. Sekarang okay, lagi 2 round. Sekarang ni nombor 2 punya round. Lepas tu nanti last lah. Mantap. Kena 2 temper. Mantap. Kita tak tahu lah kita dapat ke tak. Cuba lah, insyaAllah. Mari kita kata Ya Allah. Oh, dapat. Oi, tak delay, wei. Tak, korang dia tadi macam angin tau, tu je. Korang si betul-betul ada masalah ni korang. Sebab kasih itu macam macam tu ambil kau. Ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Kita kena ulang balik. Kali kita 7 skill king ah. Okay, mantap. Ya Allah, aduh. Sorry tau, King macam noob lah. Korang King betul-betul ni, korang King betul-betul. Ya Allah. Bahaya ni.
betul-betul nak marah ni. Betul-betul Kim marah. Okay, sekarang YouTube. Apa betul? Tak guna. Betul-betul tak guna tau. Cepat. Korang memang susah kita main PC. Kalau main cover lagi susah. Tak tahu lah siapa yang dapat pergi ke next stage. Sekejap sabar korang. Aku ganga. Ya Allah. Ay, apa ni? Ikut jalan ni dah. Perang. Kim betul-betul nama developer tau. Siapa suruh buat next lane? Sabar korang, sabar. Korang. Korang sabar yang korang betul-betul nak geram. Pinggir saya, alamak. Internet connection Kim mungkin nama aku. Aduh, lupa nak tukar. King dah eliminated lah korang. Korang sekarang ni kita dapat berapa poin kita? Kita dapat berapa poin korang? Bismillahirrahmanirrahim. Ni betul-betul King yang marah tau. Sikit je. Kita apa? Sekarang ni kita akan main last round korang. King nak main sikit ni sebab nanti King main lagi banyak lah. Okay korang. Sebab sorry tau, King actually ada hal sikit. Nanti King sekarang King main last round. Nanti next video mungkin King akan main lagi lama sikit lah. Sekarang kita akan main ke last round korang. Dan doa King dapat King berjaya, amin. Takut lah. Takut. Okay, apakah next level seterusnya? 1, 2, 3. Apakah itu? Tengok, apakah itu? Sama jangan cakap saya King pro kat game. King pro kat level ni. Tak apa, rasakan kita punya ping dah naik. Kita dah boleh main. Sabar korang. Dugaan apa korang? Sabar dengan dugaan ni. Allah bagi dugaan. Terima. Tunggu korang, kita kena tunggu. Okey, dah boleh masuk. Okey, betul-betul dah marah ni. Oi. Apa ni? Baik. Korang sabar. Sebaik ada holding. Korang jangan marah. King tadi tersilap cakap apa korang. Untuk tanda minta maaf, kita akan main lagi korang. Kita main lagi. Jangan risau. Memang sabar korang, sabar. Sabar korang, tunggu. Sabar. Geram ni. Kita reclaim lagi. Sabar. Ni last round. Betul-betul last round. Kita jamin King akan menang, insyaAllah. Harap dapat dua qualify lah. 2 round qualify. Sebab kita tak ke King macam first time main kat PC lah. King main. Actually korang, King main ni kat aplikasi Steam tau korang. Bukan Google. Sebab King kalau main kat Google itu betul-betul original. Tapi bukan demo je. Baru kita
Apa ni lagi tu? Tak apa lah. Main. Jom. Kita main je. Ya Allah. Oh, apa ni? Jangan berebut. Ya Allah. Sabar. Macam tu. Gitu dong. Macam tu. Tak, korang ada masa connection tadi. Sabar. Aku tak tahu apa masalah benda ni. Boleh bagi kena boleh. Korang, kita akan main lagi last round lagi. Jangan risau korang, kita akan main lagi last round korang. Last round, betul-betul kita main last round. Sebab kalau kita qualify. Okay, sekejap. Sabar korang. Okay, kalau kita qualify untuk round ni kan, Kim betul-betul marah, Kim betul-betul akan main-main sampai dapat. Betul-betul Kim geram tau. Last round, Kim akan menang, InsyaAllah. Ya Allah, kau bagi aku menang, Ya Allah, amin wa alamin. Takut lagi. Okay, baru 24. That's good. Okay, dapat ready. Cepat bergerak, hati-hati. Okay dah. Okay, kita dah. Okay, apakah level round seterusnya? Apakah itu korang? Okay, jungle rule. Okay, jungle rule ni dia macam senang sikit, tapi kita kena betul-betul kena kawal lah. Betul. Lompat. Macam tu. Okay, sekarang kita jalan setengah. Dia akan bagi seluruh naik sini. Cik, apa ni pakai emote bom ni? Tunggu pada masa yang tepat. Okay dah, bas. Tunggu pada masa yang tepat. Kita tahu korang apa jadi tadi. Korang masa yang tepat. Gitu. Korang kita tahu kenapa King dah jadi lemah balik. Korang kita cakap apa? Kalau kita puas, kita akan main lagi gitu. Kita akan main lagi. Sabar korang, sabar. Jom kita elemental King game tu dah dikeluarkan. Tapi sekarang kita akan keluar, kita akan main balik. Loading. Dapat 150 bintang, 200 XP dengan kosong trofi sedihnya. Sekali lagi kita dapat level 16. Tapi sekarang kita akan main lagi. Oh, lagi satu by the way, ini kita punya origin account tau. Masa tu kita main Stumble Guy nombor 1 kan. Masa tu dia ada masalah sikit tau. Itu bukan account kita sebenarnya. Masa tu lupa dah tahu macam mana nak connect account. Sekarang baru kita macam mana connect account. Tapi yang tu Google punya, ni Steam punya. Original punya. Original. Okay, sabar korang, sabar, kita nak pergi level mana? Sabar. Yes, apa ni? Cannon climb. Cannon girl jangan cakap. Dia dia tembak je. Aduh. Sabar. Sabar. Aduh. Kena pukul ni. Kena pukul dengan bapak. Kena pukul dengan dia. Guna betul kah? Mama. Kurang ajar. Sabar. Kalau nak main kat PC ni kan, dia macam kena ambil dah 5 bulan untuk nak master game kat sini. Nanti lagi Stumble Guy lah. Sebab siapa yang kerana main Stumble Guy kat phone tu, dia akan biasakan diri dengan phone lah. Kita tahu
tahu nak cakap apa. Kita tak tahu betul-betul nak cakap apa. Baru tapi kalau kita akan main lagi last round. Betul-betul last round korang. Kalau kita dapat maksudnya Kim betul-betul loh. Kim betul-betul kena practice lagi. Tak apa korang sabar. Sikitnya ya Allah. Kesian ni lelaki Kim. Sabar. Sabar kita tunggu je. Sabar. Alhamdulillah. Okay, sekarang ni kita akan main betul-betul last round kali ni korang. Last round betul-betul. IC hide lah. Habislah. Kita tahu kita sukin. Kim menang. Kita dapat tadi yang kita dapat. Tak apa ni. Kalau korang saya korang kena, kalau korang lagi-lagi korang main kat PC kan, make sure be careful. Kita tahu korang tengok game kita buat emote apa lah. Sabar. Ayam. Korang kira King kalah. Betul-betul King kalah. Korang kita akan main lagi dah. Kim betul-betul dah seri lah. Dah seri betul-betul. Kita dah banyak kali main lah. Macam ni jadi. Pening kepala. Pening. Tak guna kau ajar aku. Kita betul-betul sekarang kita akan pergi lift. Korang, maaf ya korang kalau korang tak dapat tengok King main Stumblegun yang betul-betul sebab masa first round tu, masa nombor second try, first try tu kita dapat 2 trofi. Bila dah lama-lama tak tahu kenapa tapi tak apa korang. Bukan King main sekejap-sekejap. Dia King selalu main Stumblegun ni kerap-kerap. King macam Roblox, tak apa korang. Next time King akan main apa? Main Stumblegun ni betul-betul. King akan practice betul-betul. Sekejap je. Baik, King akan main kerap-kerap. King akan main selalu Stumblegun ni. King akan publish kat YouTube. Jangan risau korang. Korang, for your information, jangan lupa tengok trailer System X Level 2 tak korang. Sebab nanti hari Sabtu ni akan datang lah. Jangan lupa tengok tak korang. Okay korang, baik korang. Okay korang, sampai sini saja lah untuk video kali ni guys. Korang jangan lupa like, follow, share, komen dan subscribe guys. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.